Semalam aku tengok satu video ni, lokasi dekat Jaya Grocer kat Rimbayu tau. Kawasan elit, bukan kawasan Cina kampung. Aku macam tak boleh brain. Ada satu pasangan ni, nampak gaya macam orang terpelajar, tapi boleh selamba dia suruh anak dia, dua orang lelaki dengan perempuan, kencing dalam tong sampah kat tempat ambil troli tu. Hui, Jaya Grocer tu bukan pasar malam tau. Tandas berlambak kot dalam mall tu. Malas ke apa? Bila jadi macam ni, automatik aku teringat satu benda. Mungkin inilah level mentality reform yang DAP duk agung-agungkan sangat tu. Sibuk nak perjuangkan UEC, sibuk nak pertahankan sistem pendidikan sendiri sampai tak nak ikut sistem kebangsaan. Kononnya pendidikan tu bertaraf dunia, high class. Tapi kalau benda asas macam civic dan kebersihan awam pun gagal, apa guna? Inilah bukti kenapa asimilasi tu penting. Bila kita duduk Malaysia, tolonglah hidup cara orang Malaysia yang beradab. Jangan bawa budaya pengotor macam ni kat tempat awam. Kalau bahasa pun susah nak fasih, sekurang-kurangnya simbol toilet atau tandas tu fahamlah. Satu lagi hal, korang bayangkan sekarang ni kan tengah isu pet friendly mall. Sibuk nak bawa anjing masuk mall. Kalau anak spesies manusia pun, mak bapak boleh biar kencing dalam tong sampah macam ni, korang rasa kalau dorang bawa anjing, dorang kisah ke binatang tu berak kencing merata? Anak pun tak reti nak ajar adab, ada hati nak sembang pasal modern lifestyle konon. Last-last mall kita jadi hancing, jadi kotor sebab perangai selfish macam ni. So pada aku senang je. Tak payah sembang kencang pasal pendidikan tinggi atau hak sama rata kalau adab asas macam ni pun fail. Korang rasa macam mana? Cuba komen.